Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah kami Dr. Nur Rafidah binti Saidun serta rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Analisis Falasi ad hominem dan Slippery Slope mengenai penganjuran e-sport dalam masjid. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Muhammad Syahrul Irfan, Akmal Riza iaitu saya, Muhammad Syauqi Azizi, Muhammad Zukruf Aiman dan Muhammad Amir Bairuni. Okey, baik. Di dalam video ini akan mengandungi beberapa kandungan iaitu pengenalan, objektif kajian, analisis 1, analisis 2, manfaat, cadangan, kesimpulan serta rujukan. Jadi tanpa lengahkan masa, kita pergi ke pengenalan. Okey, baik. Kita mulakan dengan pengenalan. Pada arus pemodenan ini, sukan bukan sahaja dimainkan secara fizikal, namun, terdapat juga sukan yang dimainkan secara elektronik atau lebih dikenali sebagai e-sport. Antara permainan e-sport yang tersohor di negara kita ini atau di Malaysia ialah Mobile Legends, PUBG, FC25 dan banyak lagi. Banyak pihak mula menganjurkan pertandingan e-sport ini untuk menarik minat generasi muda supaya lebih bersosial. Antara tempat-tempat yang paling hangat pertandingan e-sport ni diadakan ialah Pusat Membeli Belah, di IPTA, stadium dan juga ada yang menggunakan masjid. Namun, timbul beberapa isu apabila sesetengah pihak cuba menyuarakan pandangan yang berbeza mengenai kesesuaian penganjuran e-sport di ruang masjid. Perbincangan ini mencetuskan pelbagai hujah yang kadang-kadang tidak bersandarkan logik yang kokoh tetapi dipengaruhi oleh falasi. Berikut adalah 3 objektif kajian kami. Yang pertama, kami ingin menjelaskan maksud falasi. Yang kedua, kami ingin memberitahu kesan falasi. Ketiga, kami ingin mengenal pasti falasi di dalam media sosial. Definisi falasi. Falasi merupakan kesilapan dalam penalaran logik yang kelihatan seolah-olah sah tetapi sebenarnya tidak kukuh. Falasi kerap digunakan dalam perbahasan atau perbincangan awam apabila emosi melebihi logik. Saya akan paskan untuk analisis 1 kepada Syauqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syauqi Azizi bin Muhammad ini, nombor matrik 1243056. Okey, seterusnya kita masuk kepada tajuk yang pertama iaitu analisis falasi 1 ad hominem. Okey, maksud ad hominem ni dia panjang sebenarnya maksud dia. Tapi kami ringkaskan untuk semua faham, untuk semua mudah iaitu serangan individu bukan isi hujah. Okey, contohlah kita tengah borak satu hujah ni. Okey, contoh saya tengah borak satu hujah kepada orang lah kan. Jadinya orang tu dia bukan nak borak pasal hujah tu tapi dia serang saya. Bahasa mudah dia macam tu lah. Okey, ad hominem ni pula dia terbagi ber-3 iaitu abusive, circumstantial dan juga tukoku. Okey, abusive ni pula yang pertama ni, abusive ni maksud dia ialah serangan individu tetapi secara direct. Contoh saya tengah borak dengan kawan saya, kawan saya terus balas dengan saya. Dia direct lah dia bagi, depan-depan dia bagi. Okey, circumstantial ni pula dia serangan individu juga tetapi mengikut situasi ataupun kepentingan dia. Contoh, kita ambil isu gaji lah kan, isu kenaikan gaji. Okey, A dengan B. Okey, A ni dia kerja cikgu. B ni pula dia macam kerja kebun lah kan. So A ni cakap lah dekat B. Dia kata, baguslah kenaikan gaji ni saya sokong. So B ni cakap lah, engkau memanglah sokong sebab engkau cikgu. So benda tu B ni yang kerja kebun ni dia tak nak borak isu kenaikan gaji tu pun. Dia serang individu ni. Mengikut kepada situation tu lah. Okay, yang ketiga iaitu tukoku ni, dia mau kepada hipokrit lah. Hipokrit. Contohnya A dengan B ni, dua-dua ni merokok. Jadinya A ni dia tegur pada yang B, dia kata janganlah merokok, tak elok untuk kesihatan.
So bini terus reply, alah kau pun merokok juga, apa bezanya kan? So macam tu lah dia punya contoh dia, perumpamaan dia. Okey, untuk kita punya tajuk iaitu isu main game dalam masjid ni pula, komen netizen dekat sini ialah kau tak solat, tu yang paling tak okey. So komen dia sebenarnya nak kita pasal masjid tu lah kan. Dia tak nak borak pasal hujah tu pun. Orang ni, netizen ni, dia serang pada orang yang bagi hujah ni. Sepatutnya kita nak borak pasal hukum lah kan, hukum dan juga fungsi masjid tu. Okey, macam saya cakap tadi, patutnya kita nak borak pasal hujah asal dia, iaitu mengenai hukum dan juga fungsi masjid. Adakah boleh kita main game dalam masjid dan juga fungsi utama masjid ni sebenarnya? Okey, macam kita tahu, fungsi masjid ni of course untuk kita beribadah dan juga sebagainya lah. Tapi ini adalah salah satu strategi untuk kita tarik golongan belia ataupun golongan muda untuk pergi ke masjid. Okey, pengajaran isukan ni bukanlah benda yang biasa dan juga ataupun bukanlah benda yang baru, dan juga dia selari dengan plan strategik KBS. Bukannya benda pertama penganjuran e-sport ni dekat dalam masjid ataupun dalam pekarangan masjid ataupun surau. Benda dah lama dah buat. Sebabkan mungkin ni zaman viral kan. Apa-apa hal semua kita nak viralkan. Ada benda yang tak kena sikit kita viralkan. Tapi benda ni dah lama dah. Bukannya setakat e-sport je ataupun e-sukan je yang kita buat. Banyak lagi game. Okay, macam ada main bola dan juga sebagainya dekat bahagian masjid, area-area masjid ataupun surau ni. Jadinya benda ni bagi saya tak menjadi masalah pun. Jadinya boleh untuk kita menarik minat ataupun golongan belia untuk pergi ke masjid dan juga surau. So ni adalah salah satu strategi lah untuk kita menarik minat belia. Itu sahaja. Saya nak terangkan tentang salah satu falasi logik yang sering digunakan tanpa kita sedar, iaitu slippery slope. Apa maksudnya? Slippery slope berlaku apabila seseorang mengandaikan bahawa satu tindakan kecil akan membawa kepada kesan buruk yang besar secara berterusan tanpa bukti yang jelas. Contoh, kita tidak boleh benarkan pelajar bawa telefon ke sekolah. Nanti mereka asyik main game, lepas tu malas belajar, akhirnya gagal SPM dan jadi penganggur. Itu adalah slippery slope. Dari satu langkah kecil terus buat kesimpulan melampau, tiada bukti kukuh yang menyambungkan ke semua kemungkinan itu. Kenapa ini satu falasi? Sebab ia melompat dari satu andaian ke satu lagi tanpa hujah logik yang kuat. Ia menakut-nakutkan orang supaya menolak sesuatu idea walaupun mungkin ada manfaat jika dikaji secara adil. Kesan falasi ini ialah ia boleh menghalang perubahan baik. Ia jadikan perbincangan tidak rasional dan penuh ketakutan. Akhirnya keputusan dibuat berdasarkan emosi, bukan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zukru Aiman bin Arifan Bakti akan menerangkan mengenai manfaat falasi ad hominem pada peringkat individu, masyarakat dan negara dalam slide ini. Baik, yang pertama adalah pada peringkat individu. Walaupun falasi ad hominem sering dianggap sebagai satu kesilapan logik dalam konteks yang tertentu, ia dapat membantu individu mengawal perdebatan dengan menyoal kepribadian atau latar belakang lawan. Individu boleh mengalih perhatian daripada kelemahan hujah sendiri, sekaligus mengekalkan dominasi dalam perbincangan. Baik, yang kedua adalah pada peringkat masyarakat. Dalam masyarakat, serangan ad hominem kadang-kala digunakan untuk menilai kredibiliti seseorang yang mengemukakan hujah ini. Hal ini penting terutamanya apabila melibatkan isu-isu awam di mana latar belakang individu boleh mempengaruhi tahap kepercayaan terhadap hujah yang dibawa. Pada peringkat negara pula, manakala pada peringkat negara, teknik ad hominem sering menjadi alat politik untuk mengawal penyebaran ideologi yang ekstrim. Dengan menyerang watak individu yang menyebar fahaman tersebut, kerajaan atau pihak berkuasa boleh melemahkan pengaruh mereka. Ini juga digunakan sebagai satu strategi dalam retorik politik untuk mempengaruhi persepsi rakyat. Baik, pada slide seterusnya, saya ingin menerangkan mengenai manfaat falasi slippery slope bagi individu, masyarakat dan negara. Baik, yang pertama, pada peringkat individu,
Falasi slippery slope dapat memberi manfaat kepada individu kerana ia mempunyai unsur emosi yang kuat. Dengan membayangkan kesan buruk yang keterlaluan, individu boleh mempengaruhi pendengar secara psikologi dan mengelakkan perdebatan lanjut, terutamanya jika lawan menjadi ragu atau takut terhadap kemungkinan yang disebutkan. Baik, pada peringkat yang kedua iaitu masyarakat. Dalam masyarakat, penggunaan slippery slope boleh memberi kesan positif dalam melatih pemikiran kritikal. Apabila seseorang mengemukakan andaian berantai, pendengar akan terdorong untuk menilai sama ada andaian tersebut benar-benar ataupun secara melampau. Secara tidak langsung, ia juga meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesan jangka panjang sesuatu tindakan. Pada peringkat negara pula, dalam konteks negara, falasi ini kadang-kadang digunakan untuk mengelakkan perubahan yang drastik dengan menggambarkan kesan negatif yang mungkin akan berlaku, yang mungkin berlaku dan mungkin tidak akan berlaku, iaitu kerajaan dapat mengawal tindakan balas awam dan memastikan kestabilan. Ini juga berfungsi sebagai alat kawalan sosial bagi mengekang idea atau tindakan yang dianggap mengancam keharmonian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin bin Zulkifli Amin akan memberikan cadangan mengenai topik kami. Jadi cadangan pertama yang boleh kami berikan adalah dengan memasukkan topik falasi dalam silibus. Apabila kita memasukkan pelajaran falasi dalam silibus, terutamanya sekolah, generasi muda yang akan datang akan lebih peka dengan setiap pemikiran dan kata-kata yang mereka lontarkan ataupun apa yang mereka lihat terutama di media sosial, apa yang mereka komen. Yang kedua adalah cadangan kita melatih dengan latihan menganalisis komen di media sosial. Apabila mereka menganalisis terlebih dahulu setiap fakta ataupun isu semasa yang sensitif, terutamanya mereka akan berfikir lebih matang dan berfikir secara kritikal terhadap menilai sesuatu perkara di media sosial. Cadangan yang ketiga, kita boleh menekankan etika komunikasi di media sosial dan forum. Jika kita lihat etika dalam penggunaan media sosial pada hari ini amat membimbangkan kerana tiada had dan pantauan yang ketat diberikan. Dan ini memberikan komen dan pemahaman yang negatif terhadap sesuatu isu di ruang komen sosial media. Jadi kesimpulan yang kita dapat simpulkan di sini adalah yang pertama, kita dapat mengenal pasti dua jenis falasi, iaitu yang pertama falasi jenis ad hominem dan slippery slope. Yang kedua, kita dapat apabila kita belajar mengenai falasi dua ini, kita dapat jika kita tidak menerapkan, ia mampu mengganggu kefahaman awam dan menimbulkan salah tafsir. Jadi pentingnya di sini pemahaman falasi ini kita dapat mengelakkan daripada dua benda ini berlaku. Dan kesimpulan terakhir kita dapat iaitu apabila kita menerapkan ilmu falasi ini, kita dapat mendidik masyarakat untuk berfikir dengan lebih kritis dan lebih beretika. Jadi ini akan menimbulkan kehidupan yang lebih harmoni dan bahagia dalam penggunaan media sosial. Itu sahaja daripada kami.